pertama kali sedengar Firaun bayar gaji pekerja. Kau orang pernah dengar? Ni kalau ada orang National Geographic, confirm dia orang pun berguling-guling pecah perut. Firaun bayar gaji. Setahu kita lah, sebelum kita kenal Firaun ni betul-betul siapa, kita tengok National Geographic, dia paksa, dia dera orang. Firaun ni lah, tak kisahlah Firaun yang mana ni. So dia orang ni mana dia bayar gaji? Datang mangkuk ni, Firaun bayar gaji. Aku tak fitnah. Kau dengar je. Alah. Ada juga yang percaya yang salah satu kupasan salah seorang alim sufi dia terang pasal Firaun. Firaun tu ada jasa. Dia bagi makan orang ribu-ribu satu hari. Dia bagi gaji pekerja dia ribu-ribu. Jasa lah tu. Datuk Seri Anwar turut menegur pihak yang mempertikai tindakan SPR. Salah satu kupasan salah seorang nampak? Cerita ni tak ada. Kupasan dia kata ahli sufi tak ada. Ini cerita daripada mulut dia. Kena faham ni. Bila dia dia. Jadi dia petik. Tengok dia petik apa? alim sufi. Alim sufi. Tak ada orang alim yang bagi tahu Firaun ni ada jasa. Tak ada orang sufi yang bagi tahu Firaun ni ada jasa. Ada ke? Sepanjang pengetahuan korang lah yang dah besar panjang ni, ada ke mana-mana ahli sufi ke orang alim ke yang cerita bahawa Firaun ini ada jasa? Benda ni datang daripada mulut dia. Ini pembohong. Ini pembohong bersiri. Takkanlah kita percaya. Firaun tu ada jasa. Dia bagi makan orang ribu-ribu satu hari. Dia bagi gaji pekerja dia ribu-ribu. Jasa lah tu. Anwar Ibrahim ni Firaun. Dia ni Firaun. Kita ni dalam perjalanan hidup kita ni, dia sunatullah, dia berulang-ulang tau. Sunatullah ni dia berulang-ulang. Episod ni dah berulang-ulang dah. So hari ni kalau nak tengok watak Firaun, Anwar Ibrahim lah. Dia cakap tu pasal diri dia.